Yo benarlah juga hari ni. Siapalah juga wak zolim kepada kan satu manusia. Rupanya udah dan juga tambah busuk anyih. Hari ni kalau aku tak tolong tentulah juga dia akan mati. Baiklah juga aku nak berpulih-pulih. Dia kalau ada zaman dulu presiden kalau pulih-pulih habislah juga dengan panjang 7 pengantin 12-1. Jangan siapa kena kumbadi balas roka. Tuan Petri Bunga Gambar. Apabila berpulih tubuh badan wak sejuk dingin sepertikan ular cerita mani lagi. Belah. Nyatalah juga hari digelarkan Abang. Ada abang lah ada saja. Sabarlah gua ni kita duduk rumah tak laku mari jauh ada orang nak serius. Ada saja. Nampak pakai lecu pipi merah ni. Ada saya. Nampak pakai kasut tu tinggi. Nyatalah juga di Abang. Apalah juga di Abang. Sini kalau serailah juga kepada di Abang tak boleh nak mari sini. Bahayalah juga luka wanita apa cita ni brohi. Amo Tuan Petri Bunga Gambar. Anak cucu kepada jin bara api. Ada saya beremah pula lah kali ni. Jadi gini Cik Wadik, Tuan Petri Bunga Gambar. Abang ni panjang royak panjang cerita. Sebelum abang pergi nak royak cerita kepada adik. Adik dengar di mana kau bunga adaning. Bunga adana sebab abang ni nak pada benda tu diperintah kepada raja maharaja Serama kalau tak ambil bunga tu tentulah kena bunuh lagi atas bala bunuh pula pelik tak nyawa tu lah abang lu gusting Cik Wazik. Abang ni nama gapo? Saya abang Nyata sungguh Ustaz mak dia. Oh Ustaz mak dia. Umur berapa Abaya? Umur 18. Anak ada ke tidak? Ada. Umur berapa? 78. Guano lah juga pelik Abay tu anak pada apa? Mula-mula bini kita tu dia beranak anak kita dulu. Lepas tu baru dia beranak kita. Weh dia ni Abay beranak hari apa? Beranak hari Khamis, tahu Jumaat, bulan Rabu. Coba kelibak teh. Tak lenguh ke duk lagu tu sama. Nak ulah nak gelar dah tu. Pasal dia. Bapa tak pergi betul. Apa nama? Tekok tu. Tak ada skru. Gibek kidah nak mula rumah pomen. Lorak-lorak nak makan gula. Kak ambil hak belok tu. Tak gibek lagi ya. Benarlah juga di Abaya. Hari ni Amos dia lah juga pada Abaya. Sebelum nenek amola juga jin bara api mari sini. Baik bayo nusuk lah bayo. Nenek amo makan mana sia. Amo sia kat bayo. Amo aja amo saya kat bayo. Amo kene kat bayo. Amo nak buat lah juga bayo ni jadi tok laki amo. Ada saya. Jin bernama? Jin bara api. Besar mana ya? Besar. Besar lagi balok. Besar lagi. Besar gunung. Besar lagi. Besar pusu. Kecil sikit. Yalah lah ini. Lucu dari mulut lelang ke dari hati. Siapalah pula nenek kepada Tuan Menteri Bunga Gambar tubuh bernama Bapak Jin bara api lagi. Belah. Tuan Petri Bunga Gambar.
Ini tak silap kepada nenek jin bara api. Nenek berbangunlah seperti manusia biasa. Adakah manusia sembunyi di dalam istana kepada cucu? Jangan ada juga susu, cucu pucah bersipu pulih. Pertama ikat lagi cucuku. Abeyo. Gila juga nusuk bawah tangga. Nusuk dah ni. Jangan kecek abeyonya dengar ke dia. Dia sudah ada dah. Jadi tak boleh nak kecek. Tak boleh nak kecek. Aduh, diri cucu. Itu suara manusia mari di mana cucu? Nyatalah juga nenek. Tak ada lah juga suara kepada kejing, suara pari, suara belik sete. Tak ada lah juga suara manusia. Cuma perasaan nenek. Cuma cucu sore saja. Tidak cucuku, Tuan Petri Bunga. Dia ada mari dah ke Cik Waldi. Duk dia lah biarnya makan ke dia. Makan nak makan ya. Nusuk warna, punggu dalik luar, pala dalik dalam. Kita susu saya yang makan punggu, jangan makan pala. Pala ni kita nak taruh raya. Bapak jin tak ika, sedihnya hati buka alang kepala. Apabila dia tanya cucu, cucu tak beritahu kepada dia. Ya nampak sehari manusia nak sezal lagi luar kota pintu istana lagi. Belah. Kusinawak ya maaflah juga kepada nenek bapak jin bara api, nenek buta hati, nenek buta mata sebab nenek menyesal Isa. Nenek tak kena inilah cucu keluarga kepada kiri nenek. Bisa juga ayu pak jaga ni. Awak nampak nak mampus dia tu mengaku kita ni cucu. Kalau setahun ni bisa kalah gini. Jadi gini lah Cik Nenek. Aku nak rayak kamu. Hari ni sebelumlah juga aku bunuhmu. Aku nak rayak kamu hari ni Nenek. Mu kena hantar aku di tempat bunga adani, bunga adano. Aduh cucuku. Tak boleh pergi tempat bunga adani, bunga adano. Di sanalah juga banyak harimau gajah singa beruang. Di sanalah juga banyak iblis setan juga jemalah. Kelok-kelok kalau cucu gi tak ada menikah kahwin dengan anak nenek Putri Bunga Rama juga ini. Aku dah kira kahwin tak kahwin. Kalau mu tak ataku tempat bunga adani bunga adana, mulaan sekarang aku bunuhmu. Aku nak seperani. Jangan cucu, jangan cucu. Nak seperani. Tubuh badan orang digelarkan bapak jin bara api. Dia takut lagi kepada kesinawak ya. Pegang awak ya, nak betul jatuh kawasan jalan lagi tempat bunga adani, bunga adana lagi. Bah.